Adakah fatwa yang berat sebelah, umpamanya banyak menyebelahi pihak kerajaan, boleh diterima pakai? Fatwa-fatwa ni iaitulah pada perkara-perkara yang tidak ada nas. Sebab tu tidak ada fatwa tentang wajib solat zuhur, tak ada. Faham tak? Ini fatwa ni yang tak sebut je lah di dalam Quran, dalam hadis. Dan tidak lagi dinaskan oleh imam-imam mujtahid. Maka mufti-mufti mutaakhirin negeri-negeri masing-masing perlu beristihad bila berlaku masalah baru untuk mengeluarkan fatwa. Kaedah fatwa ni yang pertama, bila dia bercanggah dengan Quran, fatwa itu tertolak. Kemudian bercanggah dengan hadis, fatwa itu juga tertolak. Mereka fatwa bab darurah. Bab darurah tu lain. Kemudian fatwa jika bercanggah dengan kaul yang muktamad dalam mazhab, juga mardudun, sudah tidak dipakai lagi. Jadi bukan semua fatwa diterima pakai. Kalau benda jelas dah, wajib menutup aurat dah fatwa, tak apa ada tutup aurat sikit-sikit okey lah tu, boleh buka sikit-sikit pula dah. Tu terang-terang bercanggah, fatwa itu kira hangus, tidak diambil kira.